Sewaktu pemeriksaan di klinik, doktor akan melakukan pemeriksaan tanda vital terlebih dahulu dan mencari tanda-tanda seperti demam, takikardia, hipotensi atau dehidrasi. Pemeriksaan abdomen untuk menilai kemungkinan diagnosis seperti appendicitis atau abdominal aortic aneurysm, terutama dalam pesakit berusia. Pemeriksaan costovertebral angle tenderness juga boleh membantu. Di klinik, beberapa ujian asas boleh dilakukan. Urine dipstick untuk melihat kehadiran darah, leukosit atau nitrite. Ujian kehamilan bagi wanita usia reproduktif. Serum kreatinin dan fungsi buah pinggang jika tersedia atau sebelum dirujuk. Untuk pengimejan, X-ray KUB merupakan imaging asas bagi mengesan batu saluran kencing, tetapi tidak semua jenis batu boleh dikesan melalui X-ray. Namun, bagi wanita hamil, ultrasound adalah pilihan pertama. Untuk rawatan, keutamaan pertama ialah kawalan kesakitan. NSAID seperti diclofenac merupakan pilihan pertama sekiranya tiada kontraindikasi kerana ia bukan sahaja mengurangkan kesakitan, malah mengurangkan tekanan dalam salur kencing. Jika NSAID tidak sesuai, pertimbangan analgesik lain akan ditimbangkan mengikut keadaan klinikal. Sakit juga perlu diberi hidrasi yang mencukupi, tetapi elakkan memaksa mereka meminum air dalam kuantiti yang banyak ketika sedang mengalami serangan akut kerana ia tidak membantu mempercepatkan batu keluar dan boleh meningkatkan kesakitan. Bila perlu dirujuk segera? Rujukan pesakit ke hospital dibuat dengan segera jika terdapat demam atau disyaki urosepsis, mempunyai buah pinggang tunggal, anuria iaitu tiada air kencing, kecederaan buah pinggang akut atau peningkatan kreatinin, kesakitan yang tidak terkawal walaupun selepas mendapat analgesia, muntah berterusan sehingga tidak boleh mengambil ubat atau minuman, atau kehamilan dengan renal colic ataupun mempunyai halangan atau sekatan iaitu obstruction kepada kedua-dua buah pinggang. Jadi kesimpulannya, kenal pasti simptom klasik renal colic, berikan analgesia yang efektif seawal mungkin dengan NSAID sebagai pilihan utama jika sesuai. Jangan terlepas red flag yang memerlukan rujukan segera kerana kelewatan boleh menyebabkan komplikasi yang serius seperti sepsis atau kerosakan kepada buah pinggang.